Okey Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, dah buka puasa dah? Oh, dah buka dah? Mak datang. Mak, pasti Mak rehat dulu lah ya. Kalau tak Win nak jahit lagi, janganlah Win order lagi, Mak. Win, masa nak raya ni lah, Mak kena kerja keras sikit. Nak bayar yuran kolej Awin tu. Awin faham. Mak buat semua ni untuk Awin. Jamilah, Awin tahu Mak tak suka Awin menjahit. Tapi kerja-kerja, ukuran, tempah, potong-potong kain tu semua Awin tolong ya. Makan lagi, Mak. Kacau, nanti saya tolong. Sudah makan belum? Dah, Alhamdulillah. Baru je buka puasa tadi. Saya tengok you hari-hari pun banyak gereja. You jaga, nanti masa raya, you sakit pula. Ayah, masa ni lah bisnes baik. Awin kan sudah tingkatan 5 tahun ni. Kak kena kumpul duit untuk yuran kolej dia. Tahu? Oh, okeylah. Saya balik dulu. Ayah. Yelah. Adik, pilih kain? Purple je lah. Tak suka ke pakai baju raya baru? Bukan tak suka, Kak. Sebab tak ada tempat nak letak duit lagi lah. Adik, raya bukan untuk kutip duit je tau. Sini akak ukur. Tunggu surat cinta lah tu. Mak ni. Mana ada. Awin kan hari-hari dengan Mak. Manalah ada masa nak cari boyfriend ni, Mak. Alah, tak boleh gurau. Pergilah ke surau. Mak ni. Win masuk dulu ya. Bila Awin nak kerja nanti kan, Mak. Mak tak payahlah nak jahit-jahit semua ni. Budak ni. Belajar tak habis lagi berangan nak kerja. Alah, Mak ni. Apa mak? Win, lepas Awin kan, Awin rehat tau. Tidur kat rumah ya, rehat. Tak boleh lah, Mak. Awin kena belajar. Awin tak nak kecewakan Mak nanti. Win, Awin tak pernah kecewakan Mak. Bersyukur dengan apa yang kita ada ni, Win.